Mari kita teliti hukum 19 yang bertajuk Kenali dengan siapa anda berhadapan, jangan menyinggung orang yang salah dalam bentuk penceritaan yang mendalam. Hukum ini memberikan amaran keras bahawa dalam dunia kuasa, tidak semua orang akan bertindak balas dengan cara yang sama terhadap taktik atau penipuan anda. Kesilapan besar yang sering dilakukan oleh ramai orang adalah menganggap bahawa setiap lawan boleh dikalahkan dengan strategi yang serupa. Hakikatnya, dunia ini penuh dengan pelbagai jenis manusia. Dan jika anda tersalah langkah dengan menyinggung atau menipu orang yang salah, anda mungkin akan menghadapi dendam yang akan memburu anda seumur hidup. Oleh itu, kebolehan untuk membezakan antara serigala dan domba adalah kemahiran tertinggi yang mesti dikuasai oleh sesiapa sahaja yang ingin berjaya. Bab ini mengkategorikan 5 jenis lawan yang sangat berbahaya. Pertama adalah si bongkak yang pendendam, iaitu individu yang mempunyai ego yang sangat tinggi. Jika anda mencabar maruah mereka, mereka tidak akan berhenti sehingga anda hancur. Kedua adalah si tidak selamat yang strategik iaitu orang yang kelihatan lemah di luar, tetapi sebenarnya menyimpan rasa cemburu yang besar dan akan menyerang anda secara halus dari belakang. Ketiga adalah si paranoid yang melihat setiap tindakan anda sebagai ancaman dan sukar untuk diajak berbincang. Keempat adalah si ular dengan ingatan panjang arah, iaitu orang yang mungkin tidak melawan sekarang, tetapi akan menunggu bertahun-tahun sehingga anda lupa akan kesalahan anda sebelum mereka menyerang balas. Terakhir adalah si bodoh yang paling sukar untuk diramal kerana mereka tidak bertindak mengikut logik atau kepentingan diri, menjadikan setiap taktik anda sia-sia ke atas mereka. Salah satu kisah sejarah yang menarik dalam fail ini adalah tentang Shah Muhammad dari Khwarezm yang menyinggung Genghis Khan. Shah Muhammad menganggap dirinya hebat dan telah menghina utusan Genghis Khan serta membunuh beberapa orang pedagangnya. Shah Muhammad memandang rendah kepada Genghis Khan kerana menganggapnya sebagai ketua puak yang tidak bertamadun. Namun, Genghis Khan bukanlah lawan yang biasa. Baginda adalah seorang pemimpin yang sangat teliti dan tidak akan memaafkan penghinaan. Genghis Khan melancarkan serangan besar-besaran yang bukan sahaja memusnahkan tentera Shah, malah meratakan seluruh kota Khwarezm sehingga tidak ada satu batu pun yang tinggal di atas batu yang lain. Ini adalah pengajaran mahal tentang bahayanya menyinggung seseorang tanpa menyiasat siapa sebenarnya mereka di sebalik penampilan luar. Satu lagi contoh kegagalan adalah kisah penguasa Cheng yang menghina Pangeran Chungger semasa pangeran itu berada dalam kemiskinan dan pelarian. Penguasa Cheng melayan pangeran itu dengan sangat kasar dan biadab. Beliau lupa bahawa roda kehidupan sentiasa berputar. Bertahun-tahun kemudian, apabila Chungger berjaya menjadi pemimpin yang berkuasa, perkara pertama yang dilakukannya adalah menyerang Cheng dan menghancurkan kerajaan tersebut sebagai balasan atas penghinaan yang diterimanya dahulu. Bab ini juga menceritakan tentang pedagang seni Joseph Duvin yang tersalah langkah apabila cuba memperbodohkan seorang pengumpul seni yang sebenarnya jauh lebih bijak daripada sangkaannya, menyebabkan reputasi Duvin terjejas teruk. Sebagai kesimpulan, hukum 19 mengajar kita supaya jangan sesekali mengabaikan aspek psikologi dalam setiap interaksi. Anda tidak boleh hanya berpandukan kepada kedudukan atau kekayaan seseorang untuk menilai kekuatan mereka. Kadangkala orang yang paling nampak lemah itulah yang paling berbahaya jika disinggung. Jangan biarkan keinginan anda untuk menang atau rasa megah diri membuatkan anda bertindak secara melulu. Sebelum anda melakukan sebarang langkah, kaji dahulu latar belakang, perwatakan dan cara berfikir lawan anda. Dengan mengenali siapa yang anda hadapi, anda dapat mengelakkan diri daripada membangkitkan ular yang akan mematuk anda pada masa hadapan.